Ya Allah. Oh. Oh, besar. Ya Allah. Bismillah. Oi, tak berbaloi. Tak berbaloi. Tak berbaloi. Baik pakai yang mampu. Kita bukan orang yang mampu. Kena ketuk. Ada ketukan? Ketuk ada. Ketukan? Ada. Tak. Tengok betul-betul. Ikan ketuk kan ada berpipit hinggap tali. Ni Cak Cibu. Tak cibuk. Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan kabare guys. Selamat kembali ke channel Pancing Abang Misai. Kita di tahun 2026. Jadi ini adalah video yang saya rekodkan pada tahun 2026. Dan sebenarnya dah dah tengah bulan pun. Sebenarnya saya dah lama tak mancing. Jadi di kesempatan ni saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang dah support saya, yang dah tonton video-video saya. Channel Pancing Abang Misai ni kalau saya tak silap daripada 2019 lagi. Sebelum lagi daripada tu. Okey, jadi dah lebih daripada 6 tahun dah umur channel Pancing Abang Misai. Jadi sudah tentu ada manis, ada pahit, macam-macam dah rasa kan. Jadi apa pun alhamdulillah, syukur dengan apa yang kita ada. Dan hari ni tengok macam mana. Saya mulakan 2026 ni dengan aktiviti mancing baung. Target saya baung hari ni. Cuma yang satu bermula tak best tu, saya tertinggal pancang saya. Okey lah geng, jom kita siap-siap, kita mancing. Okey geng, hari ni saya bawa sebatang joran je. Untuk mancing baung ni memang saya tak prefer bawa joran banyak-banyak, sebab kita akan berpindaran dah. So saya cuma bawa sebatang joran je. Setup dia sangatlah minimum. Cuma yang tak best hari ni, saya tertinggal saya punya pancang. Pancang ni boleh kata wajib kalau main baung ni. Main tebing macam ni lah, wajib kena ada. Tak boleh tak ada. Sebab potentially korang punya joran tu boleh terbang kalau tak ada pancang. Kadang-kadang baung ni saiz anak-anak kecil-kecil tu pun kuat tarikan dia. Dia tarikan dia henjutan yang pertama je. Lepas-lepas tu dia tak dah slow pun. Kalau dia dah kena, kita dah tarik dia. Tapi yang mula-mula tu, yang itu time tu sangatlah kritikal untuk korang ada pancang. Kalau tak terbang. Oh, saya nampak ikan tadi kat situ geng. Saya nampak ikan tadi kat sini, tapi tak tahu ikan apa. Mungkin boleh baling kat situ. Bismillahirrahmanirrahim.
Kena. Kena geng. Ikut tak geng? Kena geng. Alhamdulillah geng, saiz baik. Alhamdulillah, ikan bang pertama saya ini. Tak tahu dapat rekod ke tak tadi masa menongging-nongging tadi. Sangat laju. Sebab tu penting mancing baung ni nak kena ada pancang. Tak ada pancang bahaya geng. Okay, ni saya baik Saya sedap masak ni. Dah tertongging dah. Saya sangkutkan dekat batang kayu orang tinggal tu. Nampak geng? Saiz ni saya baik ni, dalam setengah kilo ada. Letak situ dulu. Jom kita sambung mengumpan. Ni saya sangkut kat sini kat kayu ni. Dah menongging dah tadi. Ada ke ni? Macam ada. Bersangkut lah. Tak kena. Tak tahu sangkut apa tadi. Bismillah. Perut kejap panas. Alamak, dah terbang. Joran-joran aku terbang. Alamak. Alamak, aduh, tenggelam. Alamak, macam mana ni? Aduh. Kan terbang jorannya tu. Aduh, nak kena ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, bahaya ni. Kan dah, ikannya dah lucut. Pancingnya dalam air. Allah, handphone. Ui, dalam. Bismillah. Ui, tak berbaloi. Tak berbaloi. Ikannya lepas. Kan? Ni aku kata kena pakai pancang. Tobat. Aduh. Aduh.
Tak berbaloi geng. Tak berbaloi. Ni aku kata tadi, tak berbaloi. Aduh, kotor. Aduh, tak berbaloi. Tu lah, main baung tak boleh, tak ada pancang, terbang. Kita cuba lagi. Itu besar tu. Nampak ni. Ni saya masuk kat sini, tercabut, terbang. Kotor. Aduh, nasib baik sangkut kat situ je tadi, dapat ambil. Kalau dia tegak terus ke sana, ngupung lah, balik terus. Tu besar tu tadi, confirm lah besar. Okay geng, saya ikat geng kat pokok. Tak boleh jadi ni macam ni, tak ada pancang. Itulah silap besar, memang tak bawa pancang. Kena yang 2 kilo. Macam tu lah menunjuk dia makan dia. Tu saya tambat. Saya tambat joran saya. Tak boleh jadi. Tak boleh jadi. Aduh geng, nampaknya 3 kali lah saya kecewa. Sangkut pula.
Kecewa lagi kan. Kecewa lagi. Itulah, kalau dah bukan rezeki, memang bukan rezeki lah. Tadi ada lagi. Ya Robby. Susah geng nak ambil ni. Paksa lah putuskan. 3 kali kecewa. Habis putus 3 kali. Ya Allah, hai. 3 kali geng. Okey geng, saya dah tukar umpan baru, mata baru. Mata lagi besar saya pakai. Perambutnya lah 30 je saya yang ada. Ketik. Bila dah ikat macam tu pula. Kita cuba lagi. Jangan putus asa. Kita cuba lagi. InsyaAllah ada lagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey geng, kecewa 3 kali kena. Itu bukan kecil-kecil punya ikan. 3-3 tu semua besar. Saya tunggu sekejap lagi. Mungkin dalam 10 minit. Sambil-sambil tu saya kemas. Lepas tu saya nak pindah tempat lain pula. Biasalah kalau dia dah banyak kali kena, banyak kali lepas, lepas tu dia dah culas lah. So saya nak pindah tempat lain lah. Sekejap lagi. Tunggu lebih kurang dalam 10 minit. Kemas-kemas, kita pindah. Keadaan seluar kaki saya memang teruk ni. Korang tengok ni. Ini sekarang nak balik, nak basuh. Aduh. Okey, itulah cerita hari ni kan. Cerita mancing. Okey geng, kita dah sampai spot kedua. Kita akan cuba kat sini pula. Tadi nak buat video, apa nama, memory cardnya tertinggal. Untuk kamera satu lagi, tripod bawa, memory card tak bawa. Lepas tu pancang tak bawa. Lagi apa ya aku tak bawa. Ngepek-ngepek mancing. Mana taknya. Hari ni memang kecewa banyak ah. Apa? Kita jadikan dia ni, apa nama? Kita jadikan dia pancang ah. Tapi kena ikat ni. Kena ikat. Macam ni. Macam gini. Buat stand je. Kan? Ni confirm terbang juga ni. Macam mana ni? Boleh ke? Macam ini lah lebih kurang. Kita jadikan dia pancang. Tapi pancing kita kena pasang pancang. Pasang pancang, kena ikat. Saya nak ikat kat ni batang ni. Kalau dia terbang pun kita boleh ambil lah. Cuma harap jangan berbelit macam tadi lah. Sayang betul lah tadi berbelit. Bila berbelit, ambil masa, dia pun dah masuk reba. Tak boleh buat apa lah.
Tapi sini mungkin reba belah depan ada. Dari sini tak ada sangat. Okey, biar panjang sikit. Harap-harap ada pertambahan hasil lah kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu. Dah makan. Dah makan dah lepas balik. Ada kita cari. Kecil ni. Ada makan kecil. Sampah. Halo. Mak. Patutlah tak cabut lagi. Aduh, kat rumah tengah yang bawa balik niaga dengan servis kereta. Oh. A few inches later. Baik pakai yang mampu. Kita bukan orang yang mampu. Kena ketuk. Ada ketukan? Ketuk Ada ada. ketukan? Ada. Tak. Tengok betul-betul. Ikan ketuk kan ada berpipit hinggap tali. Ni Cak Cibo. Tak cibo. Besar. Oi. Ikat ni tadi. Besar. Rekod tak? Ni boleh tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, live tengah borak dengan Datuk Boy. Besar. Nampak? Borak dengan Datuk Boy melalui telefon je pun. Hmm. Ada ong. Nampak? Okey geng, ni hasil saya. Tadi sambil berborak dengan Boy, Tok Batin. Dia melendut. Alhamdulillah mengubat kekecewaan yang tadi. Ada juga hasil. Woi, ni payah nak cabut. Dua tempat dia melekat dekat bibir. Alhamdulillah geng. Alhamdulillah hasil lain ni. Kita ambil gambar sikit.
Ya Allah. Oh. Ya Allah. Oh, besar kan? Aduh, lambat dah benda ni. Kan terbang. Oh, besar. Ui. Macam tadi juga. Ini kuning. Sikit je. Bismillah. Alhamdulillah. Lebih kurang saiz tadi kot. Kecil sikit daripada tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng, ikan ketiga. Mari kita hantar laporan kat Datuk Boy. Okay geng, ikan barung saya yang ketiga geng. Alhamdulillah geng, ada hasil. Saiz baik. Tapi rasa macam besar sikit yang tadi. Besar yang tadi ya. Ini macam saiz yang mula-mula tadi. Lebih kurang. Alhamdulillah. 3 ekor. Tapi tadi kalau naik yang ke atas tadi tu, lagi muai. Alhamdulillah, ini besar besar sikit. Alhamdulillah. Mari kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kecil. La ilaha illallah. Ada lagi. Dia ada lagi. Okey geng, alhamdulillah kat sini saya dapat 2 ekor yang ada saiz juga. Saya ingat saya nak pindah-pindah. Cukup lah, kalau ikutkan sini masih berpotensi lagi. Tapi saya memang dalam kepala ada satu lagi, ada 1, 2, 3 tempat lagi kalau boleh nak pergi. Jadi saya nak try pergi tempat lain. Okey, nanti jumpa kita jumpa lagi dekat next spot. Okey. Okey geng, saya dah sampai spot yang ke berapa dah? Keempat kot. Memang tak best lah, tak ada pancang. Alamak.
Kecil ni. Ikannya kecil. Okey geng, dekat spot last ni sangat banyak nyamuk dengan agas. Asyik kena gigit badan dah gatal-gatal. Lagipun sekarang dah pukul 1 lebih. Saya ingat saya tamatkanlah mancing hari ni. Daripada saya mancing daripada pukul 9 lebih tadi sampai pukul 1 lebih, 3 jam lebih dah berpindah ganda. Tu macam yang korang tengok tu, banyak asi-asi yang ikan tak berjaya dinaikkan. Tapi hari ni ikan makan, serius ikan makan hari ni. Dan hari ni yang makan bukan kecil-kecil, hari ni makan semua ada saiz. Tapi itulah kesilapan sebab tak bawa pancang. Itulah dia. Apa nak buat? Itulah cerita untuk hari ni. Jom kita tengok hasil hari ni. Sebelum kita balik, sebelum kita wrap up dengan video hasil. Okey. Inilah hasil kita hari ni. Kita wrap up dengan 3 ekor paling besar ni. Mungkin dalam 700 gram ada ni. So total 3 ekor ni sekitar, saya ingat 1,5 kilo ada lah. Okey, mantap kan hasil? Boleh lah kan? Setakat nak buat bergulai ni. Oh, lumayan. Tapi kalau ada siapa-siapa yang nak ikan bawang, ada yang berhajat kan, nak makan ikan bawang, bolehlah PM saya. InsyaAllah kita jual murah-murah. Okey, saya kira itu je lah cerita hari ni, cerita mancing untuk tahun 2026. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam next content. Terima kasih pada semua yang dah sudi support saya daripada dulu sampai sekarang, sampai 2026. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Okey, jumpa lagi dalam next content insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.